Kita rebus dulu ikan lolo ni berserta dengan garam dan juga asam kandis. Halo si awak gapo te? Hari ni kita ada ni tepung beras ni. Si awak nak tengok kita buat gapo dengan tepung beras ni? Hari ni tepung beras ni kita nak guna untuk buat laksa si awak. Laksa kuah lemak. Lagu mana cara-cara nak buat dia? Jom kita tengok. Let's go. Di sini kita menggunakan 3 cawan tepung beras. Masukkan 3 cawan tepung beras. Setengah sudu garam. Setengah sudu garam. Lepas tu ni cawan air sejuk. 1 2 3. Kita kacau-kacaukan dia bagi sebati lagu ni. Apabila dia dah sebati, kita siapkan pengukus kita. Panaskan dulu pengukus tu. Okey, mari kita pergi panaskan pengukus kita dulu. Air dalam kukusan pun telah mendidih. Mula-mula sekali kita ambil loyang ni, ikan kita. Kita sapu dulu minyak. Supaya dia tak melekat lah masa kita nak kukus nanti. Oleskan dengan minyak macam ni. Supaya masa kukus nanti dia tak melekat. Lepas tu kita masukkan bacohan tepung tadi. Kacau. Masukkan bacohan tepung ke dalam loyang kita. Tu dia. Lepas tu kita kukuslah. Kukus dia selama 8 hingga 10 minit. Okey, kita kukus gini selama 8 hingga 10 minit. Lepas tu bolehlah kita akak. Ni dia kejadian laksa tadi. Si awak tengok comel tu. Comel ke laksa ni kita akak daripada kukusan. Kita tak boleh nak gulung lalu. Kita tunggu dia sejuk dulu baru kita boleh gulung. Kalau tidak tak jadilah si awak. Sekarang ni dia dah sejuk. Bolehlah kita gulung dia. Gulung. Tu dia. Letaklah dalam ni. Jadi kata. Okey. Kita nak tengok seterusnya. Kita nak sudah laksa tu dulu. Kemudian baru kita boleh tunjuk ular dia pula. Jom. Bahan-bahan untuk kuah lemak dia. Kita ada nekok ikan lok-long. Kita rebus tadi. Kalau tak saya guna ikan lok-long pun tak apa. Ikan selayar pun boleh. Ikan kembung pun boleh. Ikan lok-long ni akan kita cari-carilah. Ambil isi dia. Perisi-perisi. Untuk kita blend sekali bersama bawang merah dan juga halia. Halia ni kita menggunakan setengah inci saja. Bawang merah ni kalau kecil-kecil tu kita guna 2 belah biji bawang merah. Ada juga bawang merah besar-besar ni kita guna 10 biji lah. Okey, kita blend sekali bahan-bahan ni. Kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi dalam periuk. Kita blend dengan air rebusan ikan tadi deh. Air rebusan ikan tadi kita guna untuk buat blend bahan-bahan ni. Kita masukkan santan. Saya guna sate kotak jasi awak weh. Tak ada sate segar. Sate kotak pun jadilah. Lepas tu kita kacau-kacau. Kita kacau-kacau supaya sate ni tidak berketul-ketul. Kena sentiasa kacau lah si awak weh. Sate ni saya guna dalam sekilo sate. 1 kilogram santan. Kita tambahkan asam kandis. Kalau tak ada asam kandis boleh bubuh asam keping. Kita bubuh dalam 3 keping asam keping. Asam kandis ni besar. Kita bubuh dalam 2 keping. Okey dah kok. Takut pelajak masai. Tak saya juga pelajak masai. Kacau-kacau. Masuk ke garam. Dalam ikan tadi ke kita ada bubur garam ke. Kita rasa dulu masin tawar. Tapi kalau kita rasa tawar, kita tambah garam dalam ni. Sebab ikan tadi kita bubur garam pun tak banyak. Masa kita nak rebus tu, tertuduh dia tawar. Bubur garam secukup rasa. Kemudian kita masukkan setengah sudu besar lada hitam yang telah kita tumbuk-tumbuk halus tadi. Kita buat juga gula. 1 sudu. Kuah kita dah masak dah. Saat ni kita rasa tak mana kita tambah lagi dalam 2 sudu gula. Jadi semuanya kita buat dalam 3 sudu lah. Kita nak bagi dia rasa manis.
Sekarang laksa kita dah siap. Ni tengok ni awak gula comel-comel ni. Kita tunggu dia sejuk dulu baru kita boleh gula. Kalau kita gula masa panas-panas, nanti dia pecah-pecah tak jadi lagi ni awak. Ni kuah dia ni. Lemak molek. Untuk neko ikan lok-long tadi sekilo sate. Molek dah ikan lok-long kita rebus tadi. Kita blend dengan air rebus ikan tadi. Ni. Lepas tu gula ke mula-mula kita buat sudu tadi ke. Lepas tu kurang manis kita tambah lagi 2 sudu. 2 sudu makan lah jadi 3 sudu. Bumbu kita bubuh. Ni dia. Okey. Cara-cara kita nak makan laksa pula. Kita ambil dulu laksa ni. Cik awak weh. Ya Allah. Potong-potong boleh makuk gini. Ni nak makan dah ni. Sedap ni cik awak. Ambil sekutu dulu, potong. Boleh makuk. Lepas tu kita bubuhlah kerabu dia ni awak. Tengok kita ada daun serai. Kita hiri halus-halus sehalus mungkin. Aduh ni. Kacang panjang. Timun batai. Kita guna timun baby sedap sikit saya awak. Dia juga tauge sikit. Bubuh sekali. Kita bubuh kuah dia dulu. Tahu berkuah. Tu dia. Pekat molek si awak. Kita nak lemak ya kuah dia ni biar ada rasa lemak-lemak. Dengan sekilo sate molek dah ni. Lemak dah kuah dia ni. Tu dia. Jangan lupa berbelajar sikit. Ni dia si awak. Laksa lemak Kelantan. Saya bubuh belajar sikit. Dia juga perahai asal 5 nipis. Belajar ni kalau si awak tak suka makan boleh skip tak bubuh tak apa. Tapi ini cara saya. Saya suka makan belajar bubuh sikit. Kemudian kita ada sambal. Sambal apa kita bubuh juga sikit atas ni. Berah bui. Tu dia. Inilah dia resepi laksa lemak Kelantan. Kalau siapa-siapa belum pernah terbuat lagi boleh cuba resepi ni. Jadi si awak, okeylah si awak resepi ni juga ada saya bubuh dekat FB dan juga YouTube. Boleh tengok di sana juga dan subscribe sekali. Baiklah si awak, itu saja untuk hari ni. Jumpa di next video. Bye.